So ini aku nak buat video lain sikit guys. Aku nak buat video kita leraikan erect ni on the spot lah. Kita rakam terus, kita cari terus punca dia apa. Jom. Benda first kita nak buat lah, kita kena buka dulu lah. Sebab ni adalah bahagian kompartmen kita nak buka Ni adalah bahagian motor dia. Ni adalah kompartmen clutch ataupun differential lah. Clutch, gigi-gigi semua duduk dalam ni lah. Ni adalah kompartmen kita nak buka nanti lah. Ni. Apa benda yang ada kat sini kita kena buka lah. Ni sensor ni. Ni sensor wiring dalam lah. Ni sensor wiring clutch. Okay. Then speed sensor dia. Ni speed sensor pun sama. Kita dah buka lah, nampak. Speed sensor ada abuk besi gang. Okay, so kita suspect ada benda. Tu initial lah. Kita leraikan dulu, jom. Ni bunga E12. Okay, nampak? Yo, let's go. Skru, kita kena tengok skru sama saiz tak sama saiz. Ni dia ada satu skru dalam ni lah. Kita sembunyi sikit. Okay, so skru tu nak kena buka. So, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 skru. So dah buka ni, kita tinggal nak cabut ini. Kita kena KL. Dia menggetah ke, menggetah baga, tak ada masalah. Kan? Ciao. Confirm kan dah tak ada sensor apa semua. Yo. Kita cari tapak umpil dia. Selalunya ada tapak macam ni. Sini ada tapak umpil nampak tu. Okay, umpil sebelah sini tu. Nak kiau ni, hati-hati lah, jangan kena housing dia. Okay. Pak.